Pelakon Bella Astilah tidak percaya anak lelakinya, Aiden Adrian, akan sertai pertandingan renang 400 meter dengan hanya latihan selama seminggu. Bella atau Dayang Ara Nabilah Awang Astilah, 31, menangis apabila anak lelakinya iaitu Aiden Adrian berjaya menamatkan acara renang di Langkawi Swim Fest yang berlangsung di Tanjung Ru, Langkawi, Kedah pada 2 Jun 2025 lalu. Bella berkata bahawa dia tidak menyangka Aiden dapat melakukan cabaran itu meskipun hanya membuat latihan dalam masa singkat. Dalam pada itu, Bella tidak menafikan timbul rasa bimbang memikirkan keselamatan Aiden memandangkan dia sendiri mempunyai trauma dengan aktiviti air. Bagaimanapun, Bella bangga melihat kejayaan Aiden yang disifatkan mempunyai keberanian dan sikap daya saing yang tinggi. Acara LSF 2025 juga turut disertai ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq, yang berjaya menamatkan renangan sejauh 4 km dalam masa 2 jam 6 minit 28 saat. Bella menzahirkan rasa bangga yang tidak terhingga terhadap Aiden yang berjaya menamatkan perlumbaan 400 meter dalam masa 16 minit 21 saat. Bagi Bella, Aiden bukan sekadar anak sulung tetapi juga sumber kekuatannya, kebanggaannya dan seluruh dunianya. Untuk rekod, Bella pernah berkahwin dengan penyanyi Alif Aziz pada 9 September 2016 dan bercerai pada 13 Jun 2024. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan 2 anak iaitu Aiden Adrian 8 tahun dan Ara Adriana 5 tahun. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga anak Bella Astilah mencapai kejayaan dan maju jaya dalam bidang yang dicuburinya.